Abang saya nampak. Apa? Hari ni dugaan nak pergi assignment. Dah lah jam. Nak pergi assignment dah lah jam. Aku tolak dengan kaki, kau tahu tak? Reporter duduk dalam, aku tolak dengan kaki ni. Kau nampak tak? Aku tolak dengan kaki. Nasib baik turun bukit. Nasib baik turun bukit, kau tak masak aku. Saya dekat sini, depan ni. Ni jalan besar. Ni masuk. Tu Hotel Majestic. Tu belah kiri tu kereta. Semalam Khamis 27 November 2025, kereta aku breakdown betul-betul di Hotel Majestic Kuala Lumpur. Towing truck pun dah ready. Mohlah kita ke sebuah bengkel di PJ, Ijam Service Enterprise. Mau kita. Brother yang hampa nampak ni bekerja dekat Majestic Hotel. Terima kasih kepada pengurusan Hotel Majestic kerana membenarkan aku parking kereta di sini semalaman. Kereta aku dia overnight kat hotel ni lah. Alhamdulillah dah sampai. Alhamdulillah kereta dah pun siap. Memang puas hati lah pergi ke workshop Ijam tu. Cara dia bekerja, cara pekerja-pekerja dia, staff-staff dia melayan, buat kerja memang superb lah. Memang terbaik lah. Terima kasih Ijam dengan tim semua. Kalau hampa nak pergi kedai Ijam tu, hampa boleh google je dekat alamat, dekat nama kedai dia tu. Memang dia punya servis dia bagus. Kita puas hati sebab dia bagi penerangan. Apa yang orang kata, dia bagi penerangan tentang keadaan kereta kita. Apa yang patut kita tukar, apa yang patut kita kekalkan. Dia bagi kita puas hati. Jadi bila dia siap, dia bawa pula. Dia bawa, dia test dulu. Kan? Bila kita dah puas hati, dia pun puas hati. Lepas tu baru kita bayar. Jangan lupa bayar. Kita dah dapat servis terbaik, kita pun bayar terus. Cash. Kan? Online pun boleh, tak kisahlah kan. Yang paling penting bayar, itu paling penting.